kopi ni pernah haram dekat tanah Mekah. Sampai orang yang minum kopi ni kena hukuman mati. Tapi macam mana kopi dari haram sampai jadi satu dunia yang orang minum dan jadi sensasi zaman sekarang. So kalau kita tengok kopi ni, dia punya sejarah ni mai dari Ethiopia pada abad ke-9 lah. Orang yang jumpa kopi ni sebenarnya dia seorang pengembala kambing. Dia tengok one day kambing dia duk makan buah-buah kala merah. Lepas makan buah kala merah ni mesti aktif, duk lompat sana sini kan. So dia pun kata why not dia pergi try buah tu. So dia pun ambil petik, dia cuba tengok, dia pun rasa energetik. So dekat sanalah terjumpanya kopi. So bila mereka dah jumpa dekat Ethiopia, kopi ni dah bawa ke Yaman. Mereka jamu kopi ni dekat ulama-ulama sufi. So ulama pun try, mereka pun bertenaga, boleh berzikir, boleh beribadah sampai tengah malam. So dah start kopi ni diperkenalkan dari Ethiopia ke Yaman, Yaman ke Mekah, Madinah dan satu dunia. So dia start dekat Middle East. So kalau kita tengok tahun 1511 kopi ni diharamkan dekat Mekah. Sebab apa? Waktu tu governor tu rasa kalau kopi ni ramai orang dia minum, mereka akan memberontak. Malah tak dapat kopi, mereka nak lagi. Ketagih. So mereka keluarkan fatwa yang kopi ini haram. Lepas tu tahun 1600 kopi ni diharamkan dekat Istanbul. So Sultan dia kata, rakyat dia bila minum kopi ni dia jadi ketagih, dia jadi tak ada bertenaga, dia jadi mandam lah. Orang Kedah kata mandam lah. So dia kata kopi ni siapa yang minum kena tangkap, hukuman dia bunuh sampai level tu. So once kopi ni dah merebak sampai kat Europe kan, Catholic Church kata kopi ni minuman setan. So mereka tak bagi masuk, tak bagi orang minum kopi. Sampailah kopi ni mereka buat kajian. Betul ke kopi ni khayal? Dia memabukkan ke? So mereka compare, study tengok kopi ni bukan macam arak. Dia tak sama. Dia bagi energy, dia bagi tingkatkan productivity. So that time kopi dah tak diharamkan. Dan sampai satu dunia dah kenal lah. Dan industri kopi sekarang ni dah value dia lebih dari $1 trillion punya market lah. So global demand duk naik, supply tak cukup. So harga kopi melambung. Dan aku perasan, aku tengok balik harga kopi lah, dah naik 180% dalam masa setahun. Sebab itulah Zeus Coffee dia announce harga kopi dia semua terpaksa naik. Sebab biji kopi paling mahal dalam sejarah dunia.